Alhamdulillah. Strike ketika pertama kan. Macam baru pasti kan. Oh, wah. Mungkin sikit, dia ada jengkit sikit. Alhamdulillah. Strike ketika yang kedua kan. 5 hunter. Ikan kita yang kedua daripada Darul Mataki. Alhamdulillah. Strike ketika yang ketiga kan. Alhamdulillah. Oh, apa ikan? Assalamualaikum gang. Welcome back to this channel gang. Aku masuk dulu baru aku review lah. Aku masuk bersama dengan Angler Syukri gang. Untuk memancing dekat kolam air masin Pornik eh. Tu dia, kita dah masuk gang. Baru masuk air gang. Air baru masuk. Air nak kata tinggi tak tinggi mana, rendah tak rendah mana, tapi baru masuk air. Hari Sabtu hari ni aku mancing. Let's check it out. Aku ada barang baru nak tunjuk kat korang kan. Tu dia. Mantap tengok video aku. Review setup lu. Okey gang. Setup kita untuk hari ni gang. Macam biasa aku pakai sop plastik daripada Darul Mataki gang. Warna purple gang. Diamond Hunter jenis tak ada ekor hijau. Diamond Hunter juga ni, purple gelap. Berserta dengan GH 5 gram mata saiz 10. Aku nak cuba pakai mata 10 ni. Tak aja hayat lagi aku pakai 10, jadi aku nak pakai 10 ni. Tengok ada kerutuk ke tak ada kerutuk. Dan juga comparison kita kan. Ini dia kan. Kau tengok jelas sikit. Apa tu? Oh, meseng baru kita geng. Inilah barang baru yang aku nak kakak tu geng. EXP Sonic CS 101 geng. Baru baru sampai semalam. Hari ni masuk tali. Terus kita pakai untuk memancing di kolam Pornik ya. Dia jenis compact geng. EXP Sonic CS ni jenis compact, tapi dia besar sikit daripada Legera kan. Maksud dia yang ni adik besar sikit, keluar besar. Adik dia keluar besar, Legera tu keluar kecil. Yang ni adik dia. Adik dia keluar besar berserta dengan rod kita Mythic V1 Nikon punya geng. Padu tak padu, mantap tak mantap. First cast of the day. Bismillah, tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. First cast of the day. Bismillah. Bijak first cast kita. Aku tak setting dia ESP ni. Aku just adjust break. Tension memang aku tak pakai tension lah. Untuk casting memang aku tak ada tension. Aku just adjust pada break saja. Tu dia geng. Solid ke? Tak dengar mana satu meseng. Tak dengar? Tak dengar kan? Memang compact lah. Meseng ni memang sedap kan? Info semasa tu untuk hari ni nak kata ramah tak ramah kot, dalam 20 orang lebih kurang je tu lah. Bercampur dengan geng-geng chalet lah. Untuk pagi ni aku sapa awal, tapi aku tunggu dulu sebab aku tengok ikan tak bergalak kan. Ikan tak ada yang naik, tak ada orang yang naik makan ikan. Jadi kita masuk lewat sikit lah, lepak-lepak dulu. Baru kita masuk casting je. Kita try and error. Semoga hari ni ada manis-manis dan juga gasok kita hari ni. Kita cuba dulu. Tu dia. Stay tune, kau tengok ada. Kalau tak ada kan. Cuba dulu. Check it out. Lupa kunci direct. Makan modal je. Lupa tak setting dia pun. Memang betul-betul tak setting. Cari penyakit tu lah. Macam? Okey.
Alhamdulillah. Strike ketika pertama kan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Macam baru. Macam baru pasti kan. Wah. Wah. Minta maaf bang. Lambat sikit. Oh. Tak mau naik. Weh, kau tengok. Tak mau naik. Abang tu mancing tempat kau tadi tu. Kau sangat. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Kau minta 2 kilo, Pak. Leseng. Mancing tu tak. Leseng tamu gitu kan. Penuh mulut ikan. Gila. Macam mana ni? Penuh mulut ikan. Gila. Mau jadi SP ni. Tu dia. Limon hantu kan. Dia pada rumah teka ikan besar kan. Ikan 1.5 kilo kan. Daripada rumah teka. Bergegar ni. Rezeki awak. Padu. Itu dia. Orang cakap rezeki tak pernah salah alamat kan. Ada ketukang. Ada ketukang daripada sang siakak. Itu dia. Ada. Silap lah. Meruk tu. Okey geng. Hari ni ada seorang subscriber daripada jauh lah. Daripada jauh mari kan subscriber kita. Jadi jom kita perkenalkan dia. Bang. Tadi aku dah jumpa dia tapi tak ada nak intro. Jadi baru intro kat korang. Bang daripada mana bang? Daripada Seri Kembangan. Siapa kenal dia ni? Geng-geng korang dia kenal. Taman You lah. Taman You. Diorang rasa tak? Apa kenal ke? Terima kasih bang. Subscriber. Daripada Bangi ni tau. Bangi? Apa daripada Bangi? Abang Ding yang subscriber kita jumpa itu pun dia lah. Geng-geng dia. Mari jalan Semua geng kita ada. Geng-geng sama je geng. Alhamdulillah support daripada dia orang ni memang bagus lah. Berapa ekor lah? Berapa ekor? Masih kumpul lagi. Kumpul lagi lah. Semalam test bawah dapat 3. Semalam dapat 3 ekor, ini kumpul lagi. Kita lesen awal. Kita challenge dia. Agak-agak ke mana boleh lawan. Agak-agak ada lah kan. Agak-agak gasok abang hari ni. Semoga gasok dapat 5 ekor padang. Selamat berjuang. Selamat berjuang, kita berjuang sama-sama. Jangan kumpul dah. Nangis kalau kumpul. Itu otai tak masuk lagi kalau masuk kan makan dia. Otai jadilah dia masuk. Jadi otai masuk, pasak. Okey bang. Mula kita mancing dulu Mancing dulu. Sekejap. Tapi kalau pakai tali ni tak pernah meletup je. Dekat. Dekat. Tak aja meletup je. Kalau pakai macam-macam, zero fake apa semua meletup. Tali tak tahan. Kalau pakai itu kat 6-7 bulan tali tak aja tukar. Memang lasok kau je kan. Tapi saya kena kangkangkan sikit baru sekejap. Jihit. Dia ni kangkangkan sikit. Tak mudah lapar pula. Nanti yang naikkan sikit, dia ada jongkit sikit. Bagi dia buka lah. Dia buka sikit. Mudah ni lah, mudah hook lah. Kalau makan macam culah-culah kan, terus langsung. Tak lucu pula ikan? Tak lucu? Gitu. Bila lagi ke? Boleh tidur lah kawan hari ni. Boleh tidur lah hari ni kita. Ikan buta ambil tu. Silap boh. Dia marah tengok SP. Allah. Pak. Ada ketuk ni.
Tak lekak pula, ya Allah. Sekali lagi bang. Sekali lagi bang. Bang tolong makan sekali lagi bang. Ha gitu. Alhamdulillah. Strike ketiga yang kedua kan. Alhamdulillah, ada strike yang kedua. Alhamdulillah. Strike ketiga yang kedua. Padu. Alhamdulillah. Kasar plastik rumah mereka. Ikan kita yang kedua. Lima hantu kan. 5 hantu pun jadi hari ni kan. Alhamdulillah 5 hantu menjadi hari ni. Padu lah. Solid kan. Solid. Oh tu dia. 5 hantu tak mengecewakan. Padu. Ini kan 5 hantu. Ikan kita yang kedua daripada Darul Merdeka. Sedap kena ketuk. Padu. Kita mencari ikan yang ketiga. Ikan yang ketiga. Padu. Alhamdulillah. Kita yang ketiga kan. Alhamdulillah. Ada lagi ikan kita yang ketiga. Tai azang Tai azang dia makan. Jangan lucu. Ikan sikit kan. Sikit. Alhamdulillah. Ikan kita yang ketiga. Ada lagi. Dia suka 5 hantu ni. Gila. Ikan kita yang ketiga tak mengecewakan kan. 5 hantu daripada Darul Merdeka kan. Mencampur. Ikan yang ketiga untuk hari ni. Cebok hari ni. Mantap. Ini dia. Ikan yang ketiga. Alhamdulillah rezeki hari ni. Angler Syukri strike pula. Alhamdulillah. Ikan kedua dia. Alhamdulillah. Angler Syukri ikan kedua. Padu lah. Basa bahan lagi Angler Syukri. Rubber strike. Memang makan ikan makan itu lah. Mana sabar. Jom kita pergi ke depan. Ikan matuk kat situ kan. Matuk kat depan. Ambil lah hasilnya. Ambil dah. Ni. Ambil lah. Dah. Ambil lah. Bang, ambil lah. Terima kasih Hari ni ada nasi minyak free. Macam minggu lepas nasi minyak free. Ambil lah. Ambil bang. Lagi orang makan tak? Barang lagi kan? Lapar macam bang. Terima kasih tu dia lah. Bayar ke? Dah. Bayar semua. 480. 80. Mahal lah ni. Oi, papa mahal. Dia yang mahal. Alhamdulillah papa. Pandai apa macam ah? Lama tak joget ah. Lama joget ah. Makan papa punya. Ini nak opang.
SP down buang kulit je. Oh, padang. Bawa mi lagi tak? Aku kena tahu. Asal bom itu semua kacang aku tak tahu. Bodoh ni kau di kabur Apa lah? udang. Celak ke apa? Papa main dia apa? Oh, gila. Dah layak. Oh, kalau saya lah. Apa ada saya? Ada saya lah. Oh, hijau apa? Oh, pandai apa? Oh, tu dia ikan. Ini 14 kilo. Oh, saya. Oh, ada saya. Oh, nak sahut ke? Oh, apa ikan? Oh, sedap lah ya. Oh, saya gila. Ini 2 kilo lah. Asal boleh naik sembah lah. 2 kilo lah. Asal naik. Tu dia. Buat. Oh, pati bah. Pandai apa macam? Ni baru ikan kan? Oh. Tadi bilih ni ikan. Oh. Hai bang. Sudah dia gerak dah. Pakai ulat bergerak dah tu. Aduh. Ini baru ikan tu. Aduh. Asal naik sembah lah. Apa? Kau tak main. Bahang dah dia. Oh, bahang dah. Oh. Tengok kaya. Ha? Tengok orang apa? Tengok masih baru Oh, bedah dah. Hanya dah. Dijeka lah hanya. Aku terpaksa balik kejap geng. Aku ada urusan yang tak boleh nak elok lah. Aku balik kejap, nanti aku masuk balik lah. Kita bagi dia orang layang lu ikan. Kita last minute tak apa. Janji kita ada dah. Kita ada ikan, jadi kita relax sikit lah. Aku terpaksa kena balik Jumpa masuk lagi. Jumpa pula. Okey geng, aku dah masuk balik kat kolam ni geng. Tapi sayangnya geng, aku tak dapat nak meneruskan pemancing ya, sebab aku ada hal yang betul-betul emergency geng. Betul-betul emergency untuk aku tak boleh mancing dah hari ni geng. Tak boleh nak elok geng. Jadi aku buat conclusion tu lah. Itu je lah untuk video kali ni geng. Walaupun video tak banyak, tapi aku akan masuk juga sikit-sikit video yang aku strike ke apa-apa ke. Tak boleh nak teruskan geng. Memang aku tak boleh nak elok masalah ni, sebab ada kenalan aku yang dah tak ada. Jadi aku kena melawat lah. Untuk kali ni aku balik awal sikit geng. Dalam pukul 4 aku dah balik lah. Aku terus balik lah. Balik perjalanan jauh. Jadi jom lah kita tengok hasil. Dan itu je lah untuk video kali ni geng. Check it out, mantap. Inilah hasil dia geng. Boleh seekor. Kat sana ada 2 ekor ke. Inilah hasil untuk hari ni geng. Bang. Ha? Ada lah. Ada lah. Ada lah dapat dah ikan. Dapat dah ikan. Pagi tadi. Oh semalam 2 hari kat sini. Oh. 3 ekor. Untuk hari ni. Bagi siapa tau? Ada lah. Tak boleh lah. Boleh ke ni? Boleh lagi. Jom ambil ikan. Ambil ikan. Ambil lah, kita nak balik lah. Nak balik lah. Ada usang. Ada usang tu. Pergi melawak. Nak pergi melawak. Ambil barang ni lah. Dia ambil bagi lah. Jadi itu je lah video untuk kali ni geng. Jumpa lagi di next episode Check it out. Ciao. Gerak dulu. Gerak.